Jadi day 1 kita punya perjalanan. Nanti kita akan masukkan juga lah putih-putih jemaah kita. Betul. Flight sepatutnya pada pukul 2.05 minit. Sepatutnya pukul 10 kita lagi airport tadi, tapi tiba-tiba dapat petang ni di schedule pukul 6. Yes. Pukul 6. Yalah pukul 6 pagi lah. Pukul 6 pagi lah. Terpaksa lah kami reschedule balik semua planning dan semua. Tapi alhamdulillah semuanya jalan lancar. Betul. Jadi apa perasaan pengalaman pertama? Pengalaman pertama saya excited, tapi agak nervous sikit lah. Tapi tak apa, semuanya kita serahkan kepada Allah. Betul. So perjalanan kita adalah Kuala Lumpur Jeddah. Sebenarnya kita kalau boleh nampak, kita tak berpakaian ihram sebab kita akan terus ke Madinah. Dan sepatutnya kita akan naik train ke Madinah, tapi disebabkan schedule tiket pun terpaksa cancel. So kita akan naik bas, tetapi insyaAllah saya cukup selesa lah untuk jemaah semua. Lebih kurang 4 jam nak ke Madinah. Okay. Jumpa dekat airport Jeddah. Day we push away, never stop, we find our way, move so fast we make it last, chasing time, it's running past, we race the sun, no time to stray, burning bright, we light the day, through the fire come. Kembali lagi kita di airport Jeddah. Kita pun sudah sampai selama 8 jam yang sangat santai. Orang kata santai. Tidur lah. Tidur masih tidur. Sekarang ni kita pun sudah dekat bawah tempat-tempat yang sangat ditunjukkan oleh orang, iaitu apa? Jeng jeng jeng. Jap, tak flip. Aquarium. Aquarium ni kan yang selalu ditunjuk orang. So sekarang ni kita menuju menaiki bas. Yes. Nampaknya semua dengan penuh senyuman di muka. Okay tuan, baik-baik saja semua. Semua senyum lebar. Sekarang nak naik bas dah. Ini kita boleh kata bye-bye pada airport Jeddah. Dan sebagai orang first timer di sini, saya amat teruja dan amat sedih lah. Sebab terujanya sampai ke sini dan sedihnya saya tak sangka dapat pergi ke sini dengan secepat mungkin. Jadi tak apa, rezeki Allah itu luas. Tak tahu macam mana Allah tentukan jalan kita semua, dan apa-apa nanti saya update semula dalam perjalanan kita yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Sekarang kita nak menuju ke Madinah. Okay. Lebih kurang ambil masa 4 jam, lebih kurang 4 jam lah. 4 jam. Ini jemaah pun dah rehat. Sepatutnya kita naik kereta pelaju, tapi sebabkan flight selalu reschedule, jadi kita punya train pun terpaksa cancel ataupun dah burn lah, orang kata burn. Kita kena naik bas. Sekarang benda-benda ni memang tak di luar jangkaan kita, di luar kawalan kuasa kita. Jadi apa-apa pun stay positif dan fokus kepada kenikmatan yang lebih banyak, jauh lebih banyak daripada sedikit je lah Allah uji, macam tu lah. Gitu. Jom sambung view. Sekarang ni kita on the way untuk pergi membeli makanan. Itu bos kita. Sekarang ni kita masuk untuk membeli makanan dalam kita.
sementara perjalanan kita masih lagi jauh. Tempat kita baru sampai, so kita kena beli air dan juga sedikit kudapan lah, kudapan dalam bas. Lagi kita akan berhenti untuk makan dan juga solat nanti. Okay. Go. Kita di perhentian macam R&R lah senang cerita sekarang ni. Buat apa ni? Tengah buat apa? Tengah Saya mamai sebenarnya. tahu, nampak je. Dah sampai. Tahu sekarang ni kita tengah buat apa ni? Kita tengah berhenti dekat R&R, makan, solat lamak. Lepas tu kita akan sambung perjalanan kita ke Madinah. Kanan kita pada hari ini kita insyaAllah ayam kan? Ini dua ayam. Ini empat. Rupanya sama juga. Sedapnya. Puas hati kalau ke pulau sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sampai di Madinah dan di sinilah kami akan duduk pada 5 hari dekat sini. Jemaah semua dah ada kat dalam ni. Tengok depan. Jemaah semua dah ada kat dalam dan lepas ni kami akan sortingkan semua bilik dan berehat untuk malam ini. Okay, so jemaah semua pun dah naik. Lepas ni kita akan review macam mana bila hotel kami. Hari ni kita naik ke hotel dan makan malam dulu. Sekian lama perpanjangan perjalanan. Panjang lah perjalanan 4 jam. Tak muka-muka penat. Muka-muka penat. Itulah kalau ikut train 2 jam je. 2 jam lah. Tapi ni lah rezeki kita, nak buat macam mana. So sekarang jam menunjukkan pukul 8 11 minit. Lepas 11 minit tadi kita sampai pukul 7. Betul. Makan-makan bagi jemaah makan semua. Sekarang ni saya dah hal bilik. So Alhamdulillah. sekarang ni kita nak keluar sekejap, cari minum-minuman dalam bilik. Betul. Nak berkudap-kudap sikit ke apa ke kan. Untuk hiburkan diri lah orang kata. Sejum kita orang bawa korang jalan-jalan mana Madinah. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi Kita berada di bahagian sisi masjid. Belah kalau dalam petak tu kita belah kanan lah, kita belah kanan. So sekarang inilah tempat membeli air. Tengok. Mantap. Kita beli air untuk kita, tapi jangan lupa untuk jemaah-jemaah sekalian. Ada juga ada juga untuk jemaah. Malam masih muda sebenarnya Kan? Tapi dia vibe yang buat nampak macam dah lama kat sini. Ya betul. Sebab waktu malam lama dekat sini. Betul. Panjang. Pukul 6 dah gelap. Pukul 6 dekat sini dah macam pukul 8 pukul 9 dekat Malaysia. Jadi memang rasa panjang lah. Macam tu. Pagi ni kita buat jemaah pergi solat subuh, tunjukkanlah tempat solat subuh untuk wanita, ruang solat wanita dan ruang solat untuk lelaki. Dan sekarang ni kita ambil angin sekejap. Duduk bersantai. Tengok tu. Sekarang ni kita pergi ziarah makam Nabi dan berjalan di Raudah.
adalah Masjid Saidina Ali bin Abi Talib. Kepada baginda Nabi, kita nak kenal baginda Nabi, kita ada satu sosok tokoh yang orang kata BFF Rasulullah lah. Siapa yang nak tengok sifat, perangai, akhlak yang paling mulia selain daripada Rasulullah, inilah dia. Kita berada dekat Masjid Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kak, cepat kak, peluang kak. Hari ni ada 2 jemaah yang berdaftar nusuk nak masuk ke Raudah. Jadi hari ni kita tunjuk kat dia, dan lepas tu kita hantar mereka masuk ke dalam. Untuk pengetahuan semua, nak masuk ke Raudah perlulah berdaftar dengan nusuk. Nusuk itu adalah macam security barulah untuk Raudah ni. Dulu ada lain, dulu ada apps lain, tapi sekarang pakai nusuk saja. Reason for my pride, you are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu oh Muhammad, you inspire me in every way. Sekarang ni saya pun tak tahu saya menuju ke mana. Sekarang ni kita berada di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat sini kita berselawat lah, selawat mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, dan selawat kepada Nabi agar berjumpa dengannya. Yes, sangat ramai orang ya. Ramai orang, tapi tak apa, kita kekal happy sentiasa. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart. Ni Syakir untuk jemaah semua, bawa beg kasut yang disediakan oleh mana-mana travel agent pun bawa beg kasut, ataupun ingat tempat yang kita letak kasut tu dekat mana. Jangan dah Alhamdulillah. dapat maghrib ke? Dapat maghrib. Dah dah hari? Ya. Alhamdulillah. Tadi kita sampai pun takut lewat sikit lah. Ni mimbar Nabi. Tapi dia tak pergi ke makam tu. Memang tak pergi nampak rapat-rapat. Masuk keluar. Saya dapat solat, alhamdulillah lah. Lepas tu nanti kita boleh masuk lagi nusuk. Bila kita dah dapat, kita dah pi yang wajib yang first ni. Lepas tu dapat masuk nusuk ni kontrak sekitar 20 minit dah akan buka. Boleh apply. Alhamdulillah. Jadi aktiviti malam kita membawa jemaah pergi shopping. Shopping pun jalan-jalan. Saya nak kedai yang pertama. Belum habis duit lagi. Belum habis duit lagi. Ya, Macam mana perasaan dia? Rio sungguh tak kat sini? Mas pula.
tahu nak macam ayam metik. No. Akak beli apa kak? Beli apa? Mesin lah untuk anak cucu. Wah. Mana? Oh. Kalau cakap Shopee lah murah. Tidak ada yang nak beli ni nak bagi orang. Ya. Betul? Nanti kita gantung semua kat beg. Ni sikit diorang jual apa yang kita nak. Bagus kualiti ya. Mantap. Mantap. Ini diskon price insyaAllah Malaysia ini diskon price. Diskon price. Al-Mu'minin Mumtaz. Aiwa. Siap boleh. Ya. Siap boleh. Syukran. Allah. Kita guna-gunakan dia. طلع البدر علينا من ثنيلات الوداع وجب الشكر علينا مدى العيد أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير Lama dalam tu, 9. Lepas setengah dia masuk. Itu yang lama tu sebab kat depan tu. Dia masuk dia suruh berhenti. Dia belum berhenti cakap tak ada harapan lah kita keluar dah balik. Memang senangnya je. Cakap tak apalah, rezeki Allah tak bagi lagi. Bila dia semua masuk. Astagfirullahaladzim. Kita nampak apa yang Ustaz cakap. Ya Allah. Nampak lah. Mula-mula tu. A few moments later. Kita kata kasut. Kita keluar dah kasut. Nangis lagi. Ya Allah, kita tak dapat masuk. Sekali dia buka pintu. Pas kita dah settle raudah untuk wanita, settle masuk makam Nabi untuk lelaki. Sekarang ni kita nak ke mana pula? Mereka request untuk pergi shopping nak jalan-jalan lah. Dia nak cari aiskrim terus lah. Okey. Kita jalan-jalan cari pengurus dulu lah. Jom. Saya bagi 9 lah because nobody makan. Tiba. Okay, review jujur aiskrim Rose ni. Rasa dia macam aiskrim Bandung, cuma dia tak bukan Rose. Tu je lah beza dia. Cuma nakkan suasana, nak kata apa, merasalah juga kan. Tak adalah aku pernah tengok orang beli. Kita berada dekat tempat shopping yang next. Semalam lebih kurang macam ni, tapi ini kita berada dekat pintu 338. Yang pasti ini tempat shopping ni. Jom. Selamat petang. Berruang tidur sebenarnya. Jadi untuk hari ni kita nak bawa jemaah lelaki pula, kali kedua. Semalam round yang pertama 3 orang. Hari ni yang di kata apa, Syakir akan masuk dan mungkin Syakir akan tunjukkan kat kita pengalaman, InsyaAllah ataupun macam mana nak masuk raudah tu. So kita tak nak expect recording ni dalam keadaan yang cukup sifat dia, sebab nak masuk sana ada banyak rules, ada banyak polis yang akan perhatikan. Jadi apa-apa pun saya cakap kepada Syakir, fokus kepada ibadah. Ada masa boleh kita record lah. Habis apa-apa pun lepaskan ibadah dulu, solat sunat,
Dan doa banyak-banyak untuk dapat maghrib dekat dalam Raudah. Amin, amin. InsyaAllah. InsyaAllah kita sekarang memasuki Raudah. InsyaAllah kita dapat duduk dalam Raudah lama. Saya cuba tunjuk apa yang boleh saya dan dua orang ni. Jadi jom kita tengok macam mana keadaan semasa atau lepas Raudah, InsyaAllah. Sekarang ni kami berada di dalam Raudah. Belum lagi dah rasa. Ini kami dapat membuat, InsyaAllah lepas ni dapat memasuki Raudah. Apa nanti saya ambil semula. Allah, Nabi. Inilah suasana di sini. Steady. Waduh. Keluar air mata jantan dah. Oh dah. Okay, kita jumpa di luar tadi. Assalamualaikum. Sudah recording. Sudah recording ah? Sudah recording. Okay, Assalamualaikum semua, selamat malam. Hari yang ketiga. Sah. Tapi hari ni, malam ni kita nak bawa jalan-jalan shopping pun dah, apa pun dah. Kita nak bawa pergi jalan-jalan malam di Quba, Masjid Quba. Tengok pemandangan, tengok culture orang-orang Madinah malam-malam macam mana. Jom kita tengok. Let's go. Memang esok kita akan datang sini semata-mata ambil duduk daripada hotel, datang sini fokus untuk solat sunat 2 rakaat untuk memperoleh 2 orang kata apa, 1 pahala umrah solat sunat. Jadi nak ceritakan sejarah sikit kat sini. Ini adalah merupakan telaga cincin. Tapi sebenarnya masjid sana ini cermin Masjid Quba yang famous itu. Alhamdulillah kita dah sampai dekat kawasan Masjid Quba. Ni kawasan orang kata apa, nak mengopi, nak ngeteh malam-malam, nak orang kata apa, banyak makanan-makanan yang ada dekat sini. So ya, kita buat jemaah jalan-jalan. As long as orang penat dan happy, penat dan happy. Jom, let's go. Ini tempat nak berminum-minum kopi semua. Tengok tempat lepak. Tempat lepak. Macam inilah tempatnya semua. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Intro hari yang keempat. Hari yang keempat rasanya. Di Madinah kita pergi ziarah luar. Antara tempat yang kita akan pergi Masjid Quba. Lepas itu kita akan pergi ke Ladang Kurma. Kita akan pergi ke Jabal Uhud dan beberapa tempat lagi lah, lawatan-lawatan selainnya bersama semua jemaah. Dan kali ni kita akan menaiki bas. Penat saya bawa jemaah jalan kaki kan. Diorang mesti jalan kaki jauh-jauh. Jom kita pergi Masjid Quba. Let's go.
Okay, Alhamdulillah kita dah sampai dekat Jabal Uhud. Kat belakang kita ada Jabal Uhud. Ada orang belakang. Kat belakang kita ada Jabal Uhud. Dan kita nak saya cerita sikit sebanyak berkenaan dengan perang Uhud, dan juga kita nak melawat makam para syuhada. Jom. Separuh daripada mereka mula bersorak, happy. Masa tu lah Rasulullah keluar balik bersama para sahabat yang tinggal untuk counter balik. Tanpa buang masa, kita akan pergi berziarah ke makam para syuhada, di mana terdapat beberapa orang syuhada, 70 orang yang wafat ataupun syahid di medan perang, termasuklah bapa saudara baginda Nabi Hamzah yang dikenali sebagai Sayyid Allah. Jom kita pergi ke sana. Okey, sekarang kita dah sampai dekat ladang kurma untuk kita menikmati kurma-kurma yang ada serta coklat-coklat di Madinah. Makan percuma, halal-halal, makan sampai kenyang. Nanti kita tengok review seorang-seorang punya jemaah. Orang kata sedap tak sedap coklat dan juga kurma di sini. Let's go. Beli apa tu? Aiskrim lah. Habib, Malaysia. Ya. Kat sini. Alhamdulillah, hari yang terakhir kita di Madinah. Bukan yang terakhir untuk selamanya, cuma terakhir untuk pakej inilah. Dan hari ni insyaAllah kita akan bertolak ke Mekah. Jadi sebelum tu kita lepak-lepak kat masjid, itikaf sekejap, layan angin, kita enjoy ketenangan dekat Madinah. Itulah kehidupan di Madinah. Ataupun ni lah, bila mana kita ihsan kepada orang lain, orang sekeliling kan, toleransi. Kita ada rasa macam kita nak sharekan dekat orang kan, betapa indahnya kota Madinah ini, yang akan dirindui, saya rasa bakal dirindui oleh semua jemaah-jemaah, tak kisahlah daripada Al-Mu'min Travel ataupun jemaah-jemaah lain. Jadi next insyaAllah kita nak pergi ziarah wada. Ziarah wada ni kita nak mengucapkan selamat tinggal kepada baginda Nabi SAW. Bye bye, jom. Ya Rasulullah, terima kasih kerana menjemput aku datang bersama keluarga kan. Terima kasih ya Rasulullah kerana meminjamkan sedikit rasa cinta, meminjamkan sedikit rasa rindu kan. Ya Rasulullah, terima kasih kerana menjemput kami ke dalam raudahmu. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ada hajat besar selepas ini, ingin menunaikan ibadah umrah. Kau pemudahkanlah urusan kami. Jika ada ya kesih Rasulullah, jangan jadikan ini adalah perjalanan kami yang terakhir. Kau jemputkanlah kami datang lagi pada tahun-tahun yang mendatang. Alhamdulillah, kami semua dah bersiap dan bas pun telah tiba untuk kami bergerak ke train yang akan menuju dari Madinah ke Mekah. Jadi ini bas kita. Nah, kata-katanya dong. Kata-katanya kita mau kita akan bergerak ke Mekah insyaAllah menaiki SHR, dan sekarang kita nak loading back dalam bas. Let's go. Menuju ke Mekah. Kita punya pukul 5.30 sampai insyaAllah pukul 7.50 insyaAllah. Tu bagi jemaah rehat dulu. Sementara tu yang lelaki boleh tukar ihram, yang perempuan boleh rehat-rehat lah. Okay, let's go. Labbaik
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik